Aktris popular Noh Fazura mengumumkan pengunduran rasmi daripada lakonan drama bersiri di semua stesen televisyen tempatan, bagi memberi tumpuan penuh kepada anak perempuannya, Noh Fatimah Aisyah, 6, Fazura, 43, berkata komitmen penggambaran drama yang panjang serta faktor masa dan emosi anak menjadi pendorong utama keputusan itu. Bagaimanapun, beliau masih terbuka untuk berlakon dalam filem, sama ada di Malaysia atau Indonesia. Buat masa ini, saya bersara daripada drama TV. Untuk filem, saya masih terbuka bergantung kepada projek, katanya ketika ditemui pada pertunjukan Fashion Jakil Raya 2026. Selain lakonan, Fazura turut merancang untuk terus berkarya dalam bidang muzik di bawah Universal Music Malaysia, termasuk mengikuti kelas vokal. Fazura memulakan kerjaya pada 2004 dan terakhir muncul di drama lelaki itu pada 2024, selepas lebih 2 dekad mewarnai industri seni tanah air.